Video dalam feri dikecam, lelaki ini mohon maaf. Baru-baru ini, tular sebuah video yang mencetuskan reaksi pelbagai pihak terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Dalam video berkenaan, sepasang suami isteri baru berkahwin meluahkan rasa tidak selesa mendengar kanak-kanak menangis hampir sejam setengah dalam perjalanan dari Pulau Langkawi ke Kuala Kedah. Terbaru, individu berkenaan tampil memohon maaf dan menjelaskan niatnya yang sebenar. Katanya, video tersebut bukan untuk memperlekehkan ibu bapa yang memiliki anak-anak aktif, hyper atau berkeperluan khas. Malah, beliau mengaku sangat mengagumi kekuatan mereka dalam menangani pelbagai cabaran ketika anak meragam di tempat awam. Beliau turut menegaskan bahawa tujuan asal video tersebut adalah untuk membuka ruang perbincangan tentang bagaimana ibu bapa menangani anak-anak yang mula meragam, bukannya untuk mengeluarkan kenyataan sinis seperti biasalah budak-budak. Dalam pada itu, individu ini mengaku kebodohannya meninggalkan komen supaya ibu bapa memberikan ubat tidur untuk mengawal mereka. Beliau segera memadam komen selepas sedar ianya salah, namun ianya telah dirakam pengguna media sosial yang lain. Beliau juga berharap agar segala teguran diterima dengan hati terbuka dan menyatakan kesediaan untuk memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Hai, Assalamualaikum, nama aku Aril. Tujuan aku buat video ni, aku nak clearkan semua benda yang ada. Bukan aku tak nak delete posting aku tu, tapi benda tu dah tersebar luas. Jadi aku delete pun tak ada guna. Sama je orang akan hentam aku juga. Tapi bila aku delete, orang akan cakap aku tak bertanggungjawab atas tindakan aku. Jadi sekarang ni aku bertanggungjawab. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata tak ada jalan patah balik dia. So kat sini aku minta maaf kepada mak bapak yang ada kat Malaysia ni semua. Posting aku tu dah buat korang tersinggung dan misleading. Tujuan aku kat sini sebagai korang yang pernah mengalami situasi macam tu, sebagai mak bapak, apa nasihat korang untuk kita orang pasangan baru ni bila ada anak nanti? Apa yang korang buat? Itu je. Bukannya aku ni nak hentam siapa-siapa. Aku nak tahu apa yang korang buat. Mungkin ada ni, ada tu, mungkin ada ilmu yang aku tak tahu lagi. Banyak benda lagi kita nak belajar. One more thing, janganlah sampai korang nak mendoakan aku yang bukan-bukan, mendoakan bini aku yang bukan-bukan. Sebab benda ni aku yang buat. Bini aku tak ada kena-mengena. Kenapa muka bini aku macam tu? Sebab dia tak sihat dan dia sakit kepala. That's it. Jangan cerita apa-apa. Itu je. Ini clear. Aku tak ada nak defend apa-apa. Cuma aku minta maaf sebab korang terasa dengan posting aku. Aku rasa tak perlu panjang lebar kot cerita ni. Dah jauh sangat dah misleading dia. Aku sedar ada silapnya aku. Dari segi kata-kata aku mungkin kasar, membuatkan korang triggered. Jadi aku minta maaf kat situ. Pasal buat tidur tu, aku mengaku memang kebodohan aku. Statement aku tu salah. Buat tidur yang aku masukkan tu adalah ubat motion sickness. Ini bukan U-turn Memang itu salah statement aku. Tak adalah adik aku tu bawah aku setahun. Adik aku dan aku nombor 2 tu beza 6 tahun. Jadi time adik aku makan tu umur 6 tahun. Mak aku tak tahu nak buat apa. Mak aku tanya doktor apa patut buat. Jadi doktor cakap bagi ubat tu. Memang salah statement ubat tidur tu. Aku minta maaf. Tapi janganlah twist aku punya statement tu. Takkan budak tu baby lagi nak kena bagi ubat tu. Come on lah guys. Kita yang aku masukkan lingkungan umur yang macam tu. Kalau dah tahu anak kita first time naik ferry, naik flight, naik public transport, kita kena aware benda-benda yang macam tu. Kena prepare. Itu je yang aku masukkan. Aku bukan nak terpaling apa ke tak, okay? Tapi yang salah tetap salah. Benda tu bila aku dah tahu salah, aku cepat-cepat delete komen aku yang berkenaan dengan ubat tidur tu. Tapi orang ambil benda tu, dipanjangkan cerita. Pada siapa yang DM aku, yang bagi nasihat, yang bagi teguran secara peribadi, secara professionally, aku berterima kasih dan aku hargai korang semua. Aku mendoakan kebaikan untuk korang yang mendoakan baik-baik untuk aku. Dan untuk korang yang mendoa bukan-bukan, aku lapang dada. Aku maafkan semua korang dan aku harap korang maafkan aku juga. Tolong jangan babitkan orang lain yang tak ada kena-mengena dengan video tu. Video tu adalah aku seorang sahaja yang buat dan aku yang post dan aku yang buat caption tu. Bukan bini aku, bukan orang lain, bukan. Aku harap kita kosong-kosong, okay? Aku harap korang berlapang dada dan bagi aku peluang untuk teruskan apa yang aku nak teruskan. Aku nak buat video just for fun.